Ramai orang pandang rendah pelajar pondok. Kata mereka tiada masa depan. Tapi sejarah telah membuktikan almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat juga lahir daripada pendidikan pondok. Jangan kita ukur masa depan dengan bangunan besar semata-mata. Hari ini dunia berubah sangat cepat. Anak-anak kita dibentuk dengan apa? Telefon, media sosial, hiburan tanpa batas. Kalau generasi tidak dibina dengan Al-Quran dan ilmu agama dari awal, siapa yang akan jadi imam? Siapa yang akan jadi pendidik? Siapa yang akan membimbing masyarakat satu hari nanti? Bayangkan kalau dengan sedikit bantuan kita lahir lebih ramai tokoh agama dan pendakwah yang akan meneruskan perjuangan selepas kita tiada. Itu pelaburan sebenar. Di Kampung Banggul, Berangan, Parit Panjang, Kedah, ada sebuah pondok pengajian agama tradisional, Pondok Rihab Abadah. Di situ anak-anak belajar pengajian kitab, fardu ain dan asas ilmu agama setiap hari. Bukan institusi besar, bukan sekolah mewah. Sekarang hanya sekitar 20 orang pelajar sahaja yang mampu ditampung. Ramai lagi yang mahu masuk, tetapi kelas mereka sempit. Ruang terhad, asrama pula masih perlu dibaiki. Ada bahagian atap yang bocor. Bila hujan turun, keadaan jadi tidak selesa. Bila musim panas, bahangnya terasa kuat. Tandas dan tempat mandi anak-anak juga memerlukan penambahbaikan supaya lebih terjaga dan selesa. Tempat seperti ini mungkin kecil pada pandangan kita, tetapi di sinilah asas generasi agama dibentuk. Kita mungkin tak mampu berdiri mengajar kitab, tapi kita mampu menjadi sebab orang lain belajar. Setiap ilmu yang diajar, setiap akhlak yang dibina, insya-Allah ada saham untuk kita. Sebab itu, hari ini saya nak ajak tuan-puan, kalau ada lebihan sedikit, RM30, RM50 sudah cukup untuk mula. Bukan soal besar atau kecil, soalnya kita ambil peluang atau kita biarkan. Moga Allah jadikan sumbangan kita sebagai pelindung dan pemberat amal di akhirat kelak.